Hai guys, hari ni aku nak review movie Ready or Not 2, Here I Come. Ini adalah movie sequel kepada Ready or Not pada tahun 2019. Jadi, sebelum aku tengok, aku ada nampak dah ada orang komen. Untuk sequel ni, dia kata menarik dan berbaloi 7 tahun penantian pada yang ingin melihat sequel dia. Aku pun tak tahu akan ada sequel. Sebabkan yang pertama, seingat aku, keluarga perempuan tu semua mati and then dia terselamat lah. Jadi, untuk yang kedua ni, dia betul-betul sambung selepas peristiwa tu, iaitu selepas family suami dia semua dah mati, dia duduk dekat tangga and then dia dikejarkan ke hospital lah, sebab bila berlaku letupan memang polis dengan bomba datang lah. Jadi bagi aku, untuk yang sequel ni, untuk konflik dia bermula, bagi aku cepat. Maksudnya dia tak melerik, walaupun mungkin sebabkan durasi dia 1 jam 48 minit, jadi memandangkan sumpahan tu belum settle lagi. Jadi lepas dia masuk hospital tu, and then polis nak bawa dia, nak soal siasat, dan dia perlu bertanggungjawab atas kematian family suami dia. Jadi ketika polis nak bawa, ketiga itulah konflik bermula dan permainan tu dah start. Jadi untuk kali ni, yang pertama aku tak ingat konsep dia macam mana, dan untuk yang kedua, dia kena bermain juga game dan kena survive sehingga subuh esok hari. Untuk game kali ni, apa yang dia kena rebutkan adalah jika dia survive sehingga subuh esok hari dan dia adalah pemilik kerusi majlis tertinggi. Aku tak sure family macam family belah suami dia yang adik-beradik, tak silap aku. Sebab aku just fokus dia punya storyline dan game. Tapi dalam dia macam adik-beradik suami dia, sebab nama akhir ada Danforth. Jadi adik-beradik suami dia punya pula kiranya masing-masing dah jadi kira macam ketua keluarga. Dia jadi ketua keluarga ni kena bunuh perempuan tu untuk rebut juga kerusi majlis tertinggi, di mana dia punya aku rasa dia punya ayah kot, tak silap aku, yang tu paling tinggi lah, mati. Jadi sebagai untuk cari pengganti, diorang kena bunuh perempuan tu, and then perempuan tu pun kena survive sehingga subuh untuk rebut kerusi ahli majlis tertinggi. Apa yang dia akan dapat daripada bila dia dapat kerusi tu, dia boleh ibarat macam control dunia. You will be control everything. Itu yang seperti dikatakan oleh pembantu dalam keluarga kaya tu lah. Jadi permainan dia aku rasa lebih kurang je macam yang pertama. Perempuan tu kena survive sehingga subuh esok hari. Cuma yang kedua ni ada adik dia. Cuma adik dia tu aku tak sure adik kandung ataupun adik tiri. Tapi diorang ni pun ada sejarah lah. So dia masukkan konflik sedikit antara dia dengan adik dia dalam tu. So bila diorang bergandingan, so aku rasa untuk aksi kali ni menarik lah. Dan memandangkan cerita ni adalah 18 tahun ke atas, so tidak ada potong. Tidak ada scene yang kena potong lah. Macam orang meletup, kena tikam apa semua tu. So pada yang sensitif, aku tak syorkan lah. Dan walaupun 18, tak potong, ada perkataan yang mencarut tu disenyapkan. Itu sajalah. Yang lain, kena tikam, kena pancung, meletup,
semuanya tak dipotong, tidak ada sensor. Jadi untuk dia dari segi storyline dia lebih kurang yang pertama, cuma apa yang direbutkan kali ini adalah berlainan. Cuma aku rasa puas, aku rasa bila tengok tu sangat-sangat puas bila dia nak pertahankan dia dan dia nak survive sehingga subuh esok hari. Dalam masa yang sama, peraturan untuk ketua-ketua keluarga tu, diorang tak boleh bunuh, diorang boleh bunuh ahli keluarga sendiri. Diorang boleh bunuh ahli keluarga sendiri. Jadi dalam peraturan tu dia macam ada aku tak sure dia panggil loophole ke. Jadi secara tak langsung ahli keluarga tu diorang tak tahu. Jadi ada seorang ahli tu dia tak nak gaduh dengan perempuan tu. Dia terus direct untuk cakap dekat dia kalau tak nak gaduh, tak nak berperang macam ni, kahwin dengan anak dia dan kerusi tu dia orang boleh dapat. So di scene pertama tu perempuan tahu ada kelompongan dalam peraturan yang ditetapkan oleh keluarga tu. Jadi di akhir tu dia menawarkan dirilah kepada salah seorang ketua yang dalam keluarga tu untuk kahwin. So secara tak langsung lelaki tu akan dapat kerusi tu. Jadi di situlah orang kata plot twist. Aku pun tak expect sebenarnya in the end jadi macam tu. Jadi dia kira pandai lah. Dia cari kelompongan daripada peraturan yang tersedia daripada permainan tu. Cumanya apa yang kita boleh nampak untuk yang pertama dan yang kedua ni, diorang ni macam sembah setan. Sembah setan dan ada seorang watak tu kata waktu dia nak buru perempuan tu untuk bunuh sebelum waktu subuh, dia cakap dalam dunia ni tidak ada orang baik, tidak ada orang jahat. Semuanya adalah sistem. Ya, itulah yang jadi dalam dunia kita sekarang. Dia seolah-olah, aku rasa cerita ni macam nak menyindir masyarakat sekarang di mana semua orang sanggup bunuh, sanggup bergadai nyawa, sanggup berkorban apa saja, semuanya untuk kuasa. Kuasalah yang paling obvious yang kita boleh nampak daripada movie ni. Bila kau ada kuasa, kau ada duit. Itu saja. Jadi itulah yang apa yang aku nampak yang cuba movie Ready or Not 2 ni sampaikan. Sampaikan sehingga bila perempuan tu dapat kerusi tu, kerusi ahli majlis tertinggi tu, dia bubarkan dan dia lepaskan jawatan sebagai ketua organisasi tu. Dan last kali korang akan tahu akhirnya semua ahli organisasi tu mati disebabkan diorang nak rebut kerusi paling tertinggi tu. Macam mana diorang rebut, itu korang kena tengok lah di hujung sekali apa yang perempuan tu buat. Memandangkan dia dapat juga kerusi tu. Macam mana dia dapat kerusi tu pun, itu pun korang kena tengok. Itu aku tengok pun memang tak sangka lah yang dia buat macam tu. Jadi bagi aku kisah kali ni menarik walaupun permainan dia lebih kurang dengan yang pertama. Cumanya we learn something lah daripada movie kali ni dan itulah yang masyarakat ada. Itulah gambaran masyarakat kita sekarang. Dia sebenarnya family belah suami dia tu tak jahat pun. Seperti mana yang watak perempuan tu kata, tidak ada baik, tidak ada jahat. Semuanya adalah sebab sistem. Di last kali pun dia ada cakap dia tak ada niat nak bunuh perempuan tu. Tapi dia terpaksa kerana dia terpaksa ikut peraturan. Jadi betul lah kata dia, hanya sistem. Tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. So pada yang dah tengok, korang rasa puas ke tak?
untuk Ready or Not tu kali ni, sequel dia, korang rasa berbaloi ke tak? 7 tahun yang korang tunggu. Aku pun tak expect akan ada sequel. So, bila dia buat sequel, so aku rasa menarik lah. Jadi, sebab tu aku pergi tengok untuk tahu dia punya kesudahan dia. So, untuk korang rasa puas ke? Ataupun korang rasa game tu sepatutnya diubah? Ataupun korang rasa it's just okay sebagai dia punya penutup? Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku review movie yang akan datang. Bye!